Reebok Fest dekat Ion Big Section 23 Shah Alam kali ni betul-betul meriah weh. Diorang berkampung kat sini selama 4 hari je, dari 23 sampai 26 April je tau. Yang menariknya ada banyak makanan ringan sampailah makanan berat yang kita orang sendiri tak pernah nampak pun ada. Antaranya yang korang boleh cuba smash burger ni. Diorang bawakan 9 jenis burger. Siap ada buy 5 free 1 lagi. Yang kita orang try ni Monster Smash Double. Padu gila, daging dia tebal, juicy. Lepas tu kita orang try laksa sarang special ni. Yang ini memang lain macam. Kuah laksa pekat, kau makan panas-panas memang layan. Dessert pula ada kunafa bajet ni baru RM5 je. Korang wajib try perisa red velvet dengan 2 benua ni. Serius sedap, manis dia ngam tak muak. Peminat tom yum, korang boleh try tom yum kung ni. Siap ada udang dengan ayam. Kuah dia padu, masam pedas sekali hirup. Terus berpeluh nikmat. Nak minum pula ada kopi Kedah original kopi kampung baru RM5 je. Bau kopi dia memang wangi semerbak. Yang ini korang wajib try tau. Dan paling refreshing bila kita orang perkena air avocado fresh ni. Rasa dia pekat, creamy, memang puas hati. Serius cakap, kalau korang dekat area Shah Alam ni jangan fikir panjang nak datang tau. Reebok Fest kali ni memang berbaloi korang datang.